Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luqmanul Hakim Huda bin Wilman, Norma Matrix A210897. Pada hari ini saya akan membahaskan beberapa fahaman yang salah yang terdapat dalam masyarakat kita pada hari ini yang bertajuk lingkaran putaran pemikiran barat daripada materialisme hinggalah demokrasi. Jadi saya akan mulakan dengan pemikiran yang pertama, iaitu materialisme. Materialisme merupakan falsafah atau pemikiran yang menganggap bahawa materi atau bahan adalah realiti yang paling asas dan merupakan asas kepada semua perkara yang wujud di dunia ini. Materialisme diambil daripada bahasa Latin yang bermaksud materialis, yang bermaksud berkaitan dengan bahan. Perkembangan falsafah materialisme terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu materialisme klasik, materialisme mekanistik, materialisme dialektik dan materialisme saintifik. Materialisme klasik dipelopori oleh ahli falsafah Yunani seperti Democritus dan Epicurus dengan fahaman bahawa semua benda terdiri daripada atom dan ruang kosong. Materialisme mekanistik menyifatkan bahawa fikiran manusia hanyalah tindak balas mekanikal di dalam otak dan alam semesta dianggap berfungsi seperti mesin. Materialisme dialektik pula menggabungkan konsep materialisme dengan konsep perubahan sosial. Perubahan sejarah dianggap adalah hasil konflik di antara kelas masyarakat berdasarkan struktur ekonomi dan bukannya disebabkan idea atau agama. Materialisme saintifik pula menganggap bahawa semua perkara boleh dijelaskan melalui sains menerusi kajian fizik, kimia dan biologi. Materialisme merupakan pencegahan pemikiran berkaitan kewujudan unsur metafizik dan gaib. Falsafah ini mengabaikan elemen-elemen gaib agama seperti syurga dan neraka, kewujudan Tuhan dan roh. Pemikiran materialisme mendorong kepada pemikiran berikutnya, iaitu pemikiran sekularisme. Sekularisme merupakan suatu fahaman yang memisahkan institusi agama daripada institusi politik dan kerajaan. Dalam erti kata lain, fahaman ini berpendapat bahawa prinsip agama tidak harus dicampur adukkan bersama urusan pentadbiran dan dasar awam. Kerajaan juga tidak sepatutnya mengambil bahagian dalam perbincangan dan perbahasan agama. Sekularisme diambil daripada bahasa Latin iaitu seculum yang bermaksud duniawi. Fahaman ini muncul pada zaman Enlightenment iaitu zaman pencerahan Eropah apabila pemikir seperti John Locke dan Voltaire mula mempersoalkan peranan gereja dalam urusan pemerintahan. Ini bagi mengurangkan peperangan berasaskan agama yang berlaku di Eropah pada zaman tersebut. Sekularisme mementingkan 3 prinsip asas iaitu kebebasan beragama, agama bebas dianuti maupun tidak. Kedua ialah kesamarataan. Ini bermaksud tiada diskriminasi berdasarkan kepercayaan agama. Dan yang ketiga ialah pemisahan di antara agama dan negara. Agama tidak dibolehkan untuk mencampuri urusan pemerintahan dan pentadbiran negara. Sekularisme juga terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu sekularisme radikal dan sederhana. Sekularisme radikal sangat mengawal keterbukaan simbol serta entiti agama di tempat awam, seperti penggunaan simbol agama di sekolah seperti di negara Perancis. Kedua ialah sekularisme sederhana. Seperti di Amerika Syarikat, agama dipisahkan daripada pemerintahan, tetapi kebebasan agama diberikan tanpa sebarang penyekatan. Sekularisme tidaklah bermaksud anti-agama seperti etis. Ia hanyalah fahaman bahawa agama dan pemerintahan harus dipisahkan agar dasar awam tidak terkait dengan kepercayaan agama. Apabila agama tidak mendapat bahagian dalam pembentukan dasar awam, maka tuntutan ke arah kemahuan semata-mata menjadi panduan dan mendorong ke fahaman yang berikutnya iaitu liberalisme. Liberalisme merupakan sebuah fahaman bahawa manusia semula jadinya mempunyai hak dan kebebasan yang tidak boleh dirampas atau diganggu. Fahaman ini muncul di zaman pencerahan Eropah iaitu sekitar abad ke-17 dan 18 ketika masyarakat mula menolak kuasa mutlak raja dan gereja. Fahaman ini dipelopori oleh beberapa tokoh penting seperti John Locke, Adam Smith dan John Stuart Mill. Secara dasarnya, fahaman ini memberi penekanan terhadap kebebasan individu dalam melaksanakan hak sendiri tanpa paksaan dan terikatan. Setiap individu mempunyai hak untuk bersuara, memilih dan mendapat keadilan. Walaupun Islam juga mengiktiraf kebebasan individu secara umum, namun yang demikian terdapat pencanggahan yang sangat ketara apabila kebebasan ini tidak didasari dengan syiar agama. Liberalisme menekankan kebebasan individu tanpa had selagi tidak mengganggu hak orang lain. Ini membolehkan perbuatan seperti zina, LGBT, meminum arak diperbolehkan asal tidak mengganggu ketenteraman orang lain. Berbeza dengan Islam yang menghadkan kebebasan berdasarkan syiar agama,
Perkara yang haram mestilah dijauhi dan tidak dilakukan walaupun secara sukarela. Apabila mereka yang mengikuti fahaman liberalisme tidak ingin hak mereka dipetikai, maka terwujudlah tata cara hidup yang mengutamakan rasional dan logik semata-mata. Ini membawa kepada pemikiran berikutnya, iaitu rasionalisme. Rasionalisme merupakan aliran falsafah yang menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan yang sah dan dipercayai. Menurut pemikiran ini, pengetahuan yang benar boleh didapati dengan penggunaan logik akal, bukan semata-mata daripada pengalaman deria. Pemikiran ini muncul pada zaman Yunani kuno di era kemasyhuran tokoh seperti Aristotle, Pythagoras, Plato dan Socrates. Plato menekankan idea dan konsep abstrak sebagai realiti sejati yang hanya diperolehi menerusi logik dan akal. Seiring perkembangan zaman, rasionalisme mula berkembang melalui teologi skolastik, iaitu usaha untuk membuktikan iman melalui logik pada zaman pertengahan. Pada zaman pencerahan pula, rasionalisme menjadi asas pemikiran sains moden dan kemajuan teknologi. Pemikiran ini tidaklah dianggap terlalu radikal pada dasarnya. Hal ini kerana Islam turut mengiktiraf penggunaan akal supaya manusia dapat berfikir, merenung dan menilai, seperti di dalam surah Al-A'raf ayat 184 yang bermaksud, apakah mereka tidak berfikir? Ini jelas menunjukkan bahawa berfikir secara rasional adalah hal yang wajar dan harus dilakukan. Namun demikian, tidak semua perkara mampu difikirkan oleh akal. Unsur metafizik seperti kewujudan Tuhan, konsep syurga dan neraka adalah contoh perkara-perkara benar yang tidak mampu dijelaskan oleh akal fikiran. Hal ini kerana akal yang dicipta oleh Allah mempunyai batasnya tersendiri. Manusia hanya mampu menilai berdasarkan apa yang mampu dilihat secara zahir sahaja. Di dalam Islam, wahyu diperkenalkan bagi menerangkan perihal berkaitan hal gaib dan akal digunakan untuk memahaminya, bukan digunakan secara mutlak. Berbanding dengan pemikiran rasionalisme yang menggunakan 100% logik akal sebagai pembuktian kebenaran sesuatu perkara. Mereka menolak sebarang bentuk pendakwaan berkaitan hal gaib jika tiada sebarang bukti yang bersifat fizikal ataupun rasional. Oleh kerana rasionalisme adalah tentang perihal hal-hal yang hanya dapat difikirkan oleh logik oleh akal semata-mata, maka tumpuan utama mereka hanyalah ke arah bagaimana untuk mencapai kesempurnaan sebagai seorang manusia yang membawa kepada pemikiran berikutnya, iaitu humanisme. Humanisme ialah satu fahaman falsafah yang menekankan nilai, kebolehan dan martabat manusia. Fahaman ini melihat manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai akal, mampu berfikir dan boleh menentukan nasib hidupnya sendiri tanpa bergantung kepada kekuasaan Tuhan dan ajaran agama. Humanisme mula berkembang pesat sekitar abad ke-14 hinggalah 17 di Eropah. Pada ketika itu, pemikir seperti Petrarch dan Erasmus mula menolak dominasi gereja dan kepercayaan-kepercayaan buta. Mereka mula mengkaji karya-karya klasik Yunani dan Rom yang lebih menekankan logik dan ilmu. Humanisme berpegang kepada beberapa prinsip seperti menjadikan manusia sebagai pusat perhatian, bukannya Tuhan. Percaya bahawa manusia boleh menyelesaikan pelbagai masalah melalui logik dan akal. Setiap individu bebas memilih jalan hidup sendiri dan bertanggungjawab di atas pilihan yang dibuat, dan juga nilai moral boleh wujud tanpa bergantung kepada ajaran agama. Secara kesimpulannya, humanisme mengangkat sepenuhnya potensi manusia sebagai keperluan utama dalam kehidupan dan menyelesaikan masalah. Ini termasuklah tidak menerima keberadaan Tuhan sebagai penguasa alam semesta yang menetapkan segalanya. Kebebasan diberikan sepenuhnya tanpa terikat dengan apa-apa peraturan agama dan hanya berpandukan logik akal semata-mata. Bagi merealisasikan kepercayaan humanisme, maka human right atau hak asasi manusia menjadi asas kepada tata cara kehidupan yang diinginkan. Human right atau hak asasi manusia merujuk kepada hak-hak asas yang dimiliki oleh setiap individu. Hak ini adalah bersifat universal, tidak boleh dinafikan dan tidak boleh dipisahkan daripada individu. Pada dasarnya, hak ini bersangkutan dengan hal-hal yang positif dan dipandang baik, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas bersuara,
hak mendapat pendidikan yang sewajarnya, serta hak untuk mengambil bahagian dalam kehidupan berbudaya dan lain-lain. Hak-hak ini bukanlah sekadar dilaksanakan secara informal, tetapi mempunyai tempatnya yang tersendiri melalui dokumen dan perjanjian antarabangsa seperti Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948, Perjanjian Antarabangsa mengenai Hak Sivil dan Politik serta Perjanjian Antarabangsa mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Ini dikuatkuasakan melalui penubuhan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang memainkan peranan dalam mengawasi serta melaporkan pelanggaran hak. Namun demikian, terdapat pencanggahan apabila hak asasi ini dikuatkuasakan secara meluas tanpa mengikut syariat Islam. Ini termasuklah kebebasan mutlak yang diberikan tanpa had dan juga sekatan. Ini merupakan hal yang salah. Di dalam Islam, kebebasan seperti bersuara misalnya haruslah tidak menyentuh isu seperti penghinaan ke atas Allah, Nabi Muhammad, Nabi-Nabi, Rasul dan ajaran agama. Manakala pasangan yang berkahwin haruslah daripada jantina yang berbeza. Selain itu, hak asasi manusia juga bercanggah dengan ajaran Islam menerusi kesamarataan gender mutlak. Ini termasuklah melihat bahawa lelaki dan perempuan haruslah mempunyai kesamarataan daripada seluruh aspek kehidupan. Berbeza dengan Islam yang mengangkat martabat lelaki dan perempuan pada kadarnya yang tersendiri mengikut kesesuaian. Seperti contoh, pembahagian harta pusaka, kepimpinan dalam keluarga dan masyarakat adalah berbeza bagi lelaki dan perempuan. Selain itu, pertukaran agama juga termasuklah perkara yang dibolehkan dalam hak asasi manusia. Islam melarang keras umatnya untuk menukar agama ataupun murtad kerana ia merupakan kesalahan besar dan dianggap syirik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perkembangan pemikiran human right mencetuskan pelbagai perkara-perkara yang dianggap benar dan diterima secara umum walaupun bercanggah dengan hukum Islam. Ianya digelar sebagai pluralisme. Pluralisme adalah satu pandangan atau prinsip yang mengakui keberagaman dalam aspek budaya, cara hidup, agama, ideologi dan sebagainya. Dalam sudut pandang agama, pluralisme dianggap sebagai satu pandangan yang menganggap semua agama adalah benar selagi membawa kepada kebaikan dan tidak ada yang lebih baik di antara satu sama lain. Ini merupakan suatu fahaman yang salah di sisi Islam berdasarkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 19 yang bermaksud, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah agama Islam. Apabila semua agama dianggap sama, ia boleh menyebabkan keraguan terhadap agama Islam itu sendiri dan boleh membawa kepada relativisme di mana seseorang Muslim berasa tidak yakin bahawa Islam sahaja agama yang benar. Lebih merisaukan lagi, jika seseorang itu bertekad untuk murtad. Jika semua agama dianggap benar, maka keperluan dakwah akan dianggap tidak berguna, sedangkan Islam mementingkan dakwah sebagai kewajipan umat. Perkembangan pluralisme membawa kepada tercetusnya tata cara hidup yang pelbagai dan diterima secara umum, walaupun ianya adalah salah di sisi Islam. Bagi mendapatkan suatu keputusan yang diterima secara umum, maka sistem demokrasi diperkenalkan. Demokrasi diambil dari perkataan Yunani iaitu demos yang membawa maksud rakyat dan kratos yang membawa maksud kuasa atau pemerintahan. Dan maksud akhirnya adalah pemerintahan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, sesuatu keputusan atau pemerintahan dilakukan berdasarkan majoriti suara rakyat yang mengambil bahagian dalam sesuatu pemilihan keputusan. Di dalam pemilihan Kabinet Pentadbiran Negara misalnya, demokrasi merupakan saluran yang bernas kerana membuka ruang kepada rakyat untuk menyuarakan pendapat, menggalakkan ketulusan serta accountability, menggalakkan toleransi dan perdebatan sihat. Namun demikian, terdapat beberapa pencanggahan yang dikenal pasti di antara sistem demokrasi dan ketetapan Islam. Seperti contoh, sumber undang-undang. Di dalam sistem demokrasi, undang-undang digubal oleh parlimen mengikut suara majoriti dan boleh berubah sekiranya dianggap perlu. Di dalam Islam pula, undang-undang yang digubal haruslah berpandukan Al-Quran, hadis serta ijma' ulama. Sebarang hukum syariah seperti hudud dan qisas yang bersifat tetap tidak boleh diubah. Di dalam sistem demokrasi juga, kebebasan diberikan secara mutlak. Ini termasuklah kebebasan untuk bersuara, menentukan cara hidup.
Berbanding dengan Islam yang memberikan kebebasan bersuara dengan beradab, tidak membawa unsur fitnah dan penghinaan terhadap agama maupun bangsa. Islam juga menghadkan kebebasan individu menentukan cara hidup dengan meletakkan konsep halal dan haram yang bertujuan menjamin kesejahteraan bersama. Kesimpulannya, pemikiran-pemikiran barat ini adalah pemikiran yang salah dan hanya mementingkan kepentingan individu semata-mata. Penolakan ke atas kepercayaan agama dan kekuasaan Tuhan merupakan aspek utama yang menjadi asas kepada pemikiran-pemikiran tersebut. Sebagai umat Islam, keyakinan tauhid yang kukuh adalah benteng dalam menghadapi cabaran iman daripada terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran tersebut. Kita haruslah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur segala ketetapan, mencipta segala kejadian dan berkuasa ke atas segala sesuatu. Manusia hanyalah sebahagian daripada ciptaan Allah dan diberikan kelebihan akal fikiran dibanding makhluknya yang lain. Oleh yang demikian, kita haruslah menggunakan akal fikiran dengan sebaiknya berpandukan wahyu agar sentiasa di jalan yang benar dan tidak menyimpang ke jalan yang salah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.